pagi ni kita nak balik dah. So semalam kita tak sempat kita nak isi minyak. So, sebelum kita nak pulang motor tu kita nak isi minyak. Tu dia stesen minyak tutup, tempat minyak tutup. So ni pagi kita keluar. Pagi kita keluar nak pergi isi minyak tu, hantar motor. So kita punya tu pukul 10, sekarang pukul 8.30. So kita ada lagi sejam lebih. Okay, kita nak pergi isi minyak tu. So kita dah sampai tempat isi minyak dia. Ni yang paling besar. Yang lain semua pakai botol-botol. Dia ada stesen. Kita harap dia tulus lah. Kalau pakai botol ni payah sikit nak kira. Let's go. Kita cakap dia full je. Dah saya isi. Kena RM6 untuk full. Dia tinggal 2 bar. Isi 16. Kena isi RM6 tanpa subsidi bos. Okay, let's go. Okay lah, kita nak pulang motor dah. Okay, baik, thank you. Ya. Dia tanya minyak full ke tak? Full. Okay, cut. Dia tak tengok apa-apa pun. Dia tak nak tengok receipt ke apa pun. Ni lah tempat ni kita orang sibuk kat sini. Okay, let's go. Kita barang kita tak ada dalam bilik lagi. Kita tak check out lagi sebab awal lagi. So tengok lah kita nak pergi mana. Cari air ke, minum-minum dulu ke apa ke. Tengok. Let's go, nanti kita nak balik nanti kita ambil lagi. Let's go. Kita dapat satu tempat untuk sarapan. Sarapan kita telur, roti, apa nama, tomato. Boleh lah. Okay, kita makan dulu. Let's go. Alhamdulillah kita dah settle check out daripada Wonders Kohrong. Kita stay kat sini selama 3 hari 2 malam. Okay, kita tak ada aktiviti apa-apa pun kat sini. Kita sekadar nak tengok tempat dan kawasan, jalan-jalan. Sebab dia unrated untuk orang Malaysia. Sebab tak dengar apa orang Malaysia datang. Banyak orang Indon je. Okay, kita punya speedboat belum sampai lagi. Pukul 10. So kita nak pergi tunggu di sana dulu. Tempat-tempat orang tunggu depan sana. Okay, let's go. Habis nanti kita apa-apa hal nanti kita update lagi. Okay, kita sudah nak naik boat kita sana. Okay, goodbye Kohrong. Let's go. Kita ke bandar depan sana. Ke belah mana? Bandar yang semalam kita ada tunjuk tu, bandar tu. So situ lah kita akan pergi. Dekat je. Tak ada sampai 2 jam naik boat. Okay, kita jumpa di JT belah sana pula. Okay, kita dah turun dekat ni. Nama tempat ni, kita dah turun kat JT seberang. Nama tempat ni Pereh Sinahu. Nama bandar ni lah, bukan bandar ni. So sini memang untuk ke korang sana lah. Dan mungkin ada tempat-tempat lain sekali. Banyak dia punya ni. Ni kira JT lah. Okay, nanti kita nak pergi hotel macam mana sekarang ni. Let's go. Kita update sikit. Kita baru lepas pergi ambil barang kat Dobi. Tadi lepas turun dekat JT tu, tak lalu dah nak buat video. Ni sekarang kita duduk dekat-dekat juga dengan pier tu. Sebab tadi dia dalam 600 meter, 600.5 meter. Kita nampak je. Kita singgah Dobi. Ni dah siap Dobi. So tu hotel kita belah kanan tu. Tapi kita duduk belah kiri. Ni semua kawasan dia. Wonders. Sama juga yang nama dia yang kita duduk dekat pulau kat Kohrong tu. So nanti kita update kalau kita jalan. Kalau kita jalan lah. Sebab penat ni. Sebab kita kat sini 1 malam je. Esok kita nak gerak ke Phnom Penh balik. Okay, let's go. Dah dapat tutup kita lah. Kita masuk dalam. Kita nak pergi bandar sekejap. Bro, can some more? Can some more? Okay, kita dalam tutup kita. Kita nak ke pasar. Okay, nanti apa kita update lagi. Kita update.
Sedikit sikit kita dah sampai kat pasar dia. Pasar Uptown. Bukan pasar basah, pasar kering. Mungkin pasar basah kat belakang ni. Ini pasar kering. Weh, dia tulis apa dah? Tak tahu dah dia tulis apa. Memang tak ada bahasa, tak ada abjad. Jadi jual burung. And open. Segan pula nak pegang kamera tengah ramai-ramai macam ni. Tapi ni tak bawa ni lah, monopod. Kalau bawa monopod lagi segan kot. Terlalu turis. Okay, nanti kita update lagi tengok kalau ada benda-benda menarik. Ni semua macam baju-baju, kasut-kasut, slipper. Okay, baik. Ni pasar basah dia dah. Sini pasar basah dia. Ketam, udang lipan, udang. Ni semua pasar basah. Sampai ke belakang sana pasar basah. Dari sini pasar kering. Makan-makan kedai. Dalam pasar ni ya. Kita nak jalan lagi ke? Ni ada tiram. Kau nak balik? Dah lah. Ni katoman besar. Weh, ni dia boleh lompat tu. Dia boleh lompat. Katoman. Ada kecil-kecil tu. Besar semua katoman dia. Ni sayur. Okay, kita dah jumpa dah ikan haruan. Kita dah jumpa ikan haruan. Ni ikan haruan. Tu daging. Dia ada jual ni tu. Kukura. Ada orang makan kukura. Jalan sikit lah. Kesimpulan dia kat sini dia jual buah, baju, seafood. Segala ni ada kat sini. Segala. Barang-barang elektrik pun ada. Salon ada. Apa lagi lah. Kita malah nak pegang kamera ni. Segan. Okay. Tu je kot pasar ni. Besar ni. Okay, kita nak ke tempat lain pula. Tak tahu lagi. Nanti kita update. Let's go. Ni tadi kita jalan kat dalam ni. Ada pasar di belakang ni. Macam tu dia jual. Macam-macam dia jual. Ni panas tu. Ni macam panas lah. Macam okay, kita dah habis dah pasar kita. Ni tadi tak ada apa pun. Kita saja pusing-pusing dulu tengok. Ni kita nak pergi tempat lain pula. Gunakan apa? Pasar dia terlalu padat. Segala benda dia jual. Tapi kita tak ada benda nak beli pun. Kita tengok je. Okay, nanti sampai tempat next destination kita update. Update sikit. Ni kita kat sekitar pantai. Orang berkelah, berehlah. Ini bagi kami. Tapi tu lah, macam hari Minggu je. Ramai orang yang tak kerja. Jalan-jalan sekitar pantai ni. No activity, just walk. Ni pulau yang depan tu pulau private island. Pulau Persendirian. Okay, kita ada pit stop sekejap. Pit stop petang. Ni sekarang pukul 5 petang. Candu. Benda yang saya makan dah 3 kali makan dah ni kita rasa. Kita ada order. Okay, thank you. Kita ada sotong bakar. Aku advise kau jangan pergi sebab kita ada oyster dengan sotong bakar. Cara sotong bakar ni berapa? Bakar ni RM15, itu RM25. Sepetang guys, sepetang.
Kita dah settle makan dah. Kita dah jalan sikit. Ni kos sekitar pantai. Kita hitam pantai sepetang ramai ni. Sepetang. Sekarang dah pukul 6 petang. So makin ramai lah. Sebab dia orang start makan-makan. Dia orang berpiknik sambil makan-makan, beli-beli yang ada jual-jual ni. Banyak makanan seafood kat sini segala benda ada. Kita pun tak tahu lagi, kita nak jalan-jalan jap, lepas tu nak balik kot. Tahu lah nak tunggu sunset ke ataupun nak terus balik, kita tak tahu lagi. Nanti kita update. Let's go. Okay, kita bagi kesimpulan malam. Kesimpulan malam dia kat sini. Kat sini orang malam-malam orang akan buka kedai sini kan. Buka kedai sikit untuk makan seafood, makan santai-santai bersama kawan-kawan dan family. Sepanjang ni lah, sepanjang pantai ni. Malam dia function lah, sebab dia hidup boleh ada orang jual-jual. Okay. Booking. Okay, kita bagi penutup untuk malam ni. Malam ni pula, yang petang ni. Kita naik tutup. Kita nak pergi ke apa nama? Kedai Indonesia. Okay, baik. Tak ingat dia jalan straight upaya dia yang belok. Boleh nak cerita lah. Okay, kita masuk bandar. Jumpa di kedai. Ekonomi dipegang oleh orang lain lagi. Sampai tu tutup kita. Nampak agak meriah agak. Kita nak pergi ni Indonesia Restaurant Tambuah. Nama dia Tambuah. Ni pun hotel juga ni. Meriahan. Dan dia punya mall dia kedai restoran dia dekat apartment resident ke dekat office ni. Okay, kita nak try makan. Ni pekerja-pekerja dia ni mau keluar. Let's go. Kita dah tapuh makanan sikit. Kita makan kat rumah. Kita makan kat hotel. Kita naik Grab. Kita pula kita jalan kat bawah tu dia. Aku lah ni Sinokso ni. Hotel Land kat sampai kat lah. Ni semua ada Cina lah. Sepanjang bay ni memang dia orang punya